Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azri, ini Iqbal dan dia Akmal. Kami daripada Kolej Vocational Staff ingin memperkenalkan mesin pelerai jagung. Selalunya kita menggunakan pisau untuk mendapatkan bijiran jagung. Dengan menggunakan pisau, ia lebih berisiko. Sini dilengkapi dengan ciri keselamatan seperti switch automatik dan switch manual. Dan apabila pintu dibuka, bekalan akan terputus. Apabila tidak ada bekalan elektrik, kita boleh menggunakan bateri kereta sebagai bekalan gantian. Anggaran bagi menyiapkan mesin ini ialah harganya RM600 dan harga upah ialah RM300. Jumlah keseluruhannya ialah RM900 Malaysia.